lemah. Itu yang mereka selalu cakap dekat aku. Dan dia adalah musuh aku yang paling kuat. Tapi aku akan terus berusaha untuk... Bangun, Masya. Kau dengar tak aku cakap ni? Kau nak aku ajar kau kan? So, bila aku dah ajar, kau jangan main-main. Jangan sambil lewa. Kau kata kau nak. Jadi bagi aku 100%. Kau faham tak ni? Faham. Saya minta maaf, Coach. Saya akan improve. Stamina kau tu. Stamina. Kalau tak, kau lupa kau competition kau tu. 2 bulan kan masanya lama lah. Protect diri kau tu. Kau step back ni bukan sebab kau pengecut, kau penakut. Kau step back ni ambil momentum, bagi balik. Kau bagi balik. Okay, Coach. Kau baliklah. Kau pun tak boleh pergi jauh. Coach, saya minta maaf sebab saya sembunyikan penyakit saya daripada Coach. Sebab semua orang kat sini tahu yang Coach takkan ajar orang yang ada asma. Tapi match tu, Coach. First fight saya. Penting untuk saya, Coach. 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 Coach suruh saya bagi 100%. Saya bagi 100% dengan semua kelemahan yang saya ada, Coach. Tapi Coach tetap dengan ego dan prinsip bodoh, Coach. Coach pengecut! Prinsip bodoh? Pengecut? Dia ada asma. Dia meninggal dalam ring ni masa latihan. Aku yang train dia masa tu. Aku paksa dia. Aku paksa dia lawan penyakit dia tu, lawan. Anak aku meninggal dalam ring ni, Masya. Kita akan selalu dihimpit dengan situasi yang memaksa kita untuk membuat pilihan. Pilihan yang menentukan siapa diri kita sebenarnya. Masya, kau takkan boleh lebih daripada 2 round dengan Ravina. Jadi kau kena ada plan. Dalam era murka jiwa, hembuskan rasa. Kau kena jaga breathing kau, jaga movement kau. Di luas angkasa murka jiwa. Kau jangan waste energy, Masya. Ravina tak experience, betul tak? Yurika